Okay guys, kau nak tengok barang ni punya power guys. Tengok kau tengok daripada bunyi dia kau dah tahu guys. Memang cukup power guys. Tengok ni. Okay guys, ini adalah fire head burn stone daripada The Camp guys Tengok ni, cukup solid, kecil sahaja guys. Cukup powerful guys. Barang ni aku dah pakai lebih kurang 3 tahun guys Kalau aku pergi camping, aku akan bawa barang ni guys. Sebab barang ni sempurna untuk aku nak masak air, untuk buat kopi, nak masak nasi goreng ke. Cukup solid dan cukup powerful guys Tengok tempat dia. Kalau aku letak barang guys, mudah guys. Cukup solid Nampak? Dan satu lagi yang bestnya, bila kau beli, kau akan dapat dia punya bag guys. Dia punya bag macam ini Masukkan je gas kat sini dan kau pusing guys. Okay, sekarang ni dah connect guys. Barang ni kau tengok cukup baik, cukup solid guys. That's why benda ni boleh tahan lama guys. Okay guys, aku tunjuk cara macam mana nak letak balik dekat dalam dia punya bag dia guys Macam ini tutup. Ini bawah dia ni pun kau boleh tutup. Cara dia macam ini, tutup. So dia akan nampak solid guys, kecil je, tak besar pun, dan tak makan ruang guys So kita letak kat dalam ni pun. Okay guys, kau nak tengok barang ni punya power guys. Tengok kau tengok daripada bunyi dia kau dah tahu guys. Memang cukup power guys. Tengok ni. Okay guys, ini adalah fire head burn stone daripada The Camp guys Tengok ni, cukup solid, kecil sahaja guys. Cukup powerful guys. Barang ni aku dah pakai lebih kurang 3 tahun guys Kalau aku pergi camping, aku akan bawa barang ni guys. Sebab barang ni sempurna untuk aku nak masak air, untuk buat kopi, nak masak nasi goreng ke. Cukup solid dan cukup powerful guys Tengok tempat dia. Kalau aku letak barang guys, mudah guys. Cukup solid Nampak? Dan satu lagi yang bestnya, bila kau beli, kau akan dapat dia punya bag guys. Dia punya bag macam ini Masukkan je gas kat sini dan kau pusing guys. Okay, sekarang ni dah connect guys. Barang ni kau tengok cukup baik, cukup solid guys. That's why benda ni boleh tahan lama guys. Okay guys, aku tunjuk cara macam mana nak letak balik dekat dalam dia punya bag dia guys Macam ini tutup. Ini bawah dia ni pun kau boleh tutup. Cara dia macam ini, tutup. So dia akan nampak solid guys, kecil je, tak besar pun, dan tak makan ruang guys So kita letak kat dalam ni pun.